Puan Rita Sarimah, anak Patrick, Insol. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Bagi Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Menjawab tentang soalan sisa elektronik ataupun e-waste yang ditanya, trend penghasilan e-waste dicangka mencecah 24.5 juta unit bersamaan dengan 284,941.2 metric tons menjelang tahun ini, dan jumlah pengumpulan e-waste yang berjaya dikumpul semenjak dari tahun 2014 sehingga 2023 hanyalah sebanyak 147 metrik tan dan pada 2014, dan yang terbaru ialah 2,657 metrik tan. Jadi kalau kita lihat angka ini hanya mewakili 1% daripada jumlah e-waste yang dihasilkan. Dan ini menunjukkan kesedaran pengurusan e-waste sama ada di kalangan rakyat ataupun daripada sistem menguruskan e-waste masih lagi pada tahap yang rendah. Justru bagi meningkatkan kesedaran masyarakat dalam perkara ini, Kementerian menerusi Jabatan Alam Sekitar, kita telah merangka Plan Communication, Education and Public Awareness dengan izin SEPA dengan objektif untuk menyebar luas kepentingan pengurusan e-waste, meningkatkan lagi kesedaran orang awam berkaitan e-waste dan merancangkan aktiviti pengumpulan e-waste secara mesra alam. Ada pelbagai inisiatif yang telah diambil oleh JAS untuk memastikan pengurusan e-waste ini dapat dibuat dengan baik. Antaranya hari pengumpulan e-waste pada setiap hari Sabtu terakhir setiap bulan, penubuhan pusat-pusat pengumpulan yang baharu di seluruh negara, pembangunan aplikasi mudah alih My e-waste yang boleh dimuat turun di Apple App Store, pembangunan laman sesawang e-waste di laman web Jabatan Alam Sekitar, program-program kesedaran dengan menggunakan platform media sosial dan sebagainya. Jadi ini ialah untuk memberi pengetahuan dan maklumat kepada pelbagai lapisan masyarakat mengenai kepentingan pengurusan e-waste yang ada. Buat masa ini ada 6 item e-waste yang kita harap kita dapat kawal menerusi sistem EPR ataupun Extended Producer Responsibility, di mana pembuat peranti atau peralatan ini mereka ada tanggungjawab untuk pengurusan secara lestari peralatan tersebut. Dan ini 6 item dalam fasa pertama ini ialah televisyen, komputer dan laptop, mesin basuh, pendingin hawa, telefon bimbit dan juga peti sejuk. Ini adalah prioriti kita kerana ini merupakan barangan household items dengan izin yang agak biasa dan banyak dipergunakan secara meluas. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya gembira mendengar bahawa salah satu inisiatif adalah untuk menambahkan pusat pengumpulan e-waste di seluruh negara, sebab di Sarawak saya perhatikan pusat pengumpulan adalah tertumpu di bahagian Kuching, ya, sedangkan Bintulu adalah pusat ataupun kota tenaga dan ramai penduduk termasuk expat yang duduk di Bintulu. Soalan tambahan saya adalah bagaimana kedudukan Malaysia berbanding dengan negara lain dalam pengurusan e-waste, dan apakah langkah tegas kerajaan untuk mencegah pembuangan sisa elektronik di Malaysia secara haram oleh negara-negara lain, ya? Terima kasih. Bagi Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat Senator atas soalan tersebut, dan saya setuju sememangnya kita perlu lebih banyak lagi pusat-pusat pelupusan, terutamanya seperti di negeri-negeri yang besar seperti Sarawak. Tentang soal bagaimana kedudukan kita, sebenarnya isu e-waste ini adalah isu menyeluruh yang ada di seluruh dunia kerana peningkatan penggunaan barangan elektronik yang begitu meluas. Sekarang semua perkara melibatkan barangan elektronik, termasuk seperti kereta misalnya. Kalau dulu kereta itu tidak ada elemen elektronik, tetapi sekarang sudah ada elemen-elemen elektronik yang ada di dalam kereta misalnya. Begitu juga peti sejuk dan sebagainya.
Jadi sebab itu ini merupakan satu masalah antarabangsa. Cuma yang menjadi tambahan isu kepada Malaysia ialah dan ini bukan hanya dilalui oleh Malaysia, antara negara-negara lain yang turut berdepan dengan masalah kemasukan e-waste secara haram termasuklah Indonesia, Filipina, dan ini berlaku secara serius dalam sejak pertengahan dekad yang lepas apabila negara China mengetatkan kemasukan e-waste ke negara mereka. Kalau sebelum ini negara China yang banyak memproses e-waste, sebab kita tahu dalam e-waste ini dia ada logam-logam yang berharga, emas, ada platinum dan banyak lagi. Jadi atas dasar itu bila negara China mengetatkan kemasukan, maka ia banyak masuk secara haram ke dalam beberapa negara termasuklah negara Malaysia. Kita adalah signatory kepada Basel Convention, satu perjanjian di peringkat antarabangsa yang mengawal kemasukan sisa kepada negara-negara, dan prinsip asas dia e-waste atau plastik dan sebagainya hanya boleh dihantar daripada negara maju ke negara membangun dengan adanya free and prior informed consent daripada negara-negara penerima. Kita tidak memberikan FPIC ini, tetapi ia tetap masuk dengan pelbagai helah lah, banyaknya menerusi pelabuhan-pelabuhan di negara kita. Jadi kita sedang meningkatkan penguatkuasaan, tetapi kita merasakan kena ada pendekatan yang lebih menyeluruh. Dan tahun ini dia setiap 2 tahun Basel Convention akan berlangsung. Kita akan menghantarkan perwakilan yang tertinggi dan untuk melihat bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini sebaik mungkin. Dan sedikit saja lagi, antara masalah besar cabaran kita ialah antara negara besar pengeluar e-waste ini, iaitu Amerika Syarikat, tidak merupakan signatory kepada Basel Convention. Kita bekerjasama dengan NGO seperti Basel Action Network yang memberikan maklumat tentang kapal-kapal daripada Amerika yang datang ke sini, tetapi ia merupakan satu cabaran bila dia dah keluar daripada Amerika menuju ke pelabuhan kita untuk kita menyekat kemasukan e-waste ini.